R15M ni datang mengadu motor dia tak boleh start. Sebab tu dia datang naik towing, datang ke bengkel kita. Bila kita try check, kita on kunci, meter menyala. Bermaksud bateri okey, fuse okey, wiring okey. Bila kita tekan starter, ada bunyi ketak-ketak. Bermaksud switch okey, relay okey. Tapi bila kita dengar bunyi fuel pump, tak ada. Tak bunyi. Selalu kan kalau kita on, dia akan bunyi fuel pump tau. 2 saat baru kita boleh start. Itu bermaksud injection tu dah on. Tapi kali ni tak bunyi. Kita suspect kemungkinan fuel pump dia. Jadi kita buka lah cap tank. Bila kita buka cap tank, kita jumpa tank dia dah karat guys. Dalam ni memang karat terus. Memang terkejut lah. Macam mana boleh karat macam ni? Karat macam ni ibaratnya macam kena banjir tau. Ataupun sengaja je letak air pipe ke, anak main air ke masuk dalam tank yang sampai karat teruk. Korang pun tahu benda ni besi kan. Sepatutnya dia ada petrol saja. Bila kita dah tengok ada karat ni, okey, kita buka terus, cabut terus tank ni, kita keluarkan fuel pump dia. Bila kita keluarkan fuel pump dia, kita nampak dia punya wiring ni dah cabut. Bukan cabut tau, dia dah patah terus. Bila korang tengok dalam gambar ni, memang disebabkan oleh karat lah. Rupa-rupanya bila kita soal siasat, motor ni memang dah tak boleh start dan owner sadai. Sadai pula dekat tempat yang terdedah dengan air. Sama ada air hujan ke, air embun pagi ke dan lain-lain. Yang membuatkan motor ni makin lama makin susah start dan hujung-hujung paling teruk, pin dia ni boleh terus cabut. Patutlah tak bunyi langsung. Jadi kesimpulan dia, kita dah pun order tank baru. Kita dah pun masuk fuel pump baru. Jadi aku belanja korang macam mana bunyi dia. Sebagai konklusi, untuk R15 fuel pump ni sangat mahal ya abang-abang. Cuba abang-abang komen yang dah pernah kena, berapa harga fuel pump. Jadi nak jaga fuel pump, jaga daripada tank anda. Nak jaga tank anda, jaga cap tank anda. Nak jaga cap tank anda, jangan biasakan terdedah dengan air yang banyak sangat. R15 banyak kena kes macam ni. Semoga manfaat. Jumpa anda lagi di Motorsport, pusat servis dari kilang anda. Bye-bye.